Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam kukus sambal ember daripada Indonesia. Sangatlah sedap. Ayam dia juicy, pedas, makan dengan nasi putih. Okay, cara dia ambil ayam, campurkan dengan 1 sudu sos tiram, setengah sudu minyak bijan, setengah sudu tepung ubi kayu, tambahkan white pepper and then garam secukupnya. Lepas tu korang gaul-gaul. Yang ni Kek pakai 2 ketul ayam bahagian quarter ni. Lepas tu korang letakkan daun bawang and kita boleh kukus. Kukus dia sekejap je, lebih tak adalah sekejap, lama juga, dalam 25 minit sampai ayam tu betul-betul empuk and masak kat dalam lah, yang boleh bawa keluar. Okay, bagi dia cool down, dia kita akan boleh carik-carikkan ayam tersebut supaya senang nak gaul dengan sambal. Air kukus yang ada dapat bertakung dalam tu pun campur sikit supaya lagi moist lah. Okay, next kita nak buat dia punya sambal. Tumiskan 5 biji bawang merah ros yang kecil tu, 5 ulas bawang putih. Bila bawang mula garing, tambahkan 4 cili padi hijau, 4 cili padi merah dengan seketul belacang yang dah dibakar dan ditumbuk. Lepas tu tuang kat atas ni lah, panas-panas lagi. Kepada abang yang ada resedung, minta maaf, belacang tak boleh skip, kena wajib oleh resipi ni and sedia untuk dihidang. Nak lagi best, korang perahkan 5 kasut untuk bagi masam-masam pedas-pedas kat ujung tu. Resipi ni senang, tolonglah buat sampai jadi. Aku risau tengok video bulan puasa, ada yang keluar minyak terbakar lah, ada yang berbuih air lah. Yang ni senang, tolonglah buat, InsyaAllah jadi. Tiru sebiji je, okay? Jangan tukar resipi. And sangat sedap makan dengan nasi putih and also campurkan dengan kicap, okay? Boleh buat untuk sahur, boleh buat juga untuk buka puasa. Selamat mencuba.